Kenapa, Mak? Maafkan Mak, Irina. Mak ingatkan kamu... Tak apalah, Mak. Yang penting sekali, Mak dapat duit Mak balik kan? Terima kasih, Irina. Sebelum ni, Mak layan kamu macam tu. Kamu tak marah ke? Tak apa-apalah, Mak. Hal kecil je. Lagipun, Rina ni memang jenis yang tak berdendam. Tapi kalaulah orang lain berani nak cari pasal dengan keluarga Rina, tu Rina memang akan bersuara. Sebenarnya kan, Mak, Rina pernah rasa lagi sakit dari ni. Dulu, Bapa Akil nak sara kami anak beranak. Dia dulu bekerja siang malam dekat tapak binaan, penat, tak tidur. Dan sebabkan itu, boleh pula dia tergelincir, jatuh dari bangunan tinggi, meninggal terus. Bukankah Papa Akil tinggalkan kamu sebab kamu garang sangat? Rina macam ni pun sebab Rina terpaksa. Waktu tu Akil baru 2 tahun. Dan time tu ramai pula orang, mulut jahat, suka bully kita orang. Cakap benda yang bukan-bukan. Rina pun terpaksa kena jadi kuat. Hati kena keras. Kalau Rina tak kuat, tak keras hati, macam mana Rina nak besarkan Akil seorang-seorang sebagai ibu tunggal? Jadi kau reda orang salah faham pada kamu sepanjang hidup? Untuk anak, seorang ibu sanggup buat apa-apa je kan? Maafkan Mak, Rina. Mak tak tahu besar sungguh dugaan hidup. Mak salah sangka. Sebenarnya, Mak takut. Kenapa Mak takut? Mama Syah, isteri pertama Haris. Dulu dia selalu berhias dan keluar ke bandar. Rupa-rupanya dia curang dengan taukid di bandar. Masa tu, Syah baru berusia 1 tahun, masih menyusu. Tak lama lepas tu, dia lari tinggalkan Syah dan Haris. Syah masih menyusu, Rina. Sampai hati seorang ibu tinggalkan anak yang masih menyusu. Mak takut. Mak takut, Rina. Jadi, sebab Mak nampak Rina berhias yang Mak akan benda yang sama. Mak risau. Haris kena tipu. Dan Syah ditinggalkan. Mak jangan risau, Mak. Rina tak akan larikan diri. Sebab Rina pun pernah lalui benda tu. Rina pernah ditinggalkan dan Rina faham. Memang sakit. Payah pula nak jumpa Haris tu kan? Haris tu baik orangnya kan? Baik. Dia baik. Rina janji, Rina akan jaga Haris dengan Syah baik-baik. Terima kasih, Rina. Tapi benda ni jangan cakap dengan Syah, ya. Mak pun tak nak dia bencikan ibu kandungnya sendiri. Sebab tu, Mak terpaksa cakap yang mak dia dah meninggal dunia. Mak, Syah tu dah besar. Dia dah tahu banyak benda je.